Apa buih dia. Wah, ni dia. Yang ni plastik ada sawit kering buat api. Ni tengok. Kita ketuk dia dulu. Jadi ni. Ni tak jadi, tak nak dia jadi ni. Tak nak dia kembang. Yang ni dah buruk sikit. Lagi ni pun dah reput. Okey. Bagi dia macam ni. Nanti dia akan jadi sumbu untuk api. Kita buat dia punya tapak api. Okay. Kalau biasa orang guna getah ataupun beleda tayar motosikal, kita guna sawit saja, tengok. Lebih efektif lagi. Kan ni. Air daripada rumah, air gunung. Ada ikut pula. Ubi kayu. Saya bakar dia setepi ni dulu. Kita bercerita tentang pokok kopi pula. Di Sarawak lebih banyak tanam pokok robusta. Itu zaman dahulu lah, tahun 70-an, 60-an. Jadi sekarang kita tengok macam mana rupa pokok kopi robusta. Next video baru tunjuk pokok kopi arabica. Okey, kita tengok video. Okey, kita mengenali pokok kopi. Inilah pokok dia. Benih kopi robusta. Nak kenal dia macam mana robusta. Sekarang kita kira dia punya urat daun. Kita tengok dia punya urat ni. Cuba kira daripada tepi sahaja, tepi ni sahaja. Kita jangan ambil keseluruhan dia. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 ini menandakan dia adalah pokok kopi robusta. Banyak nyamuk kat sini. Tadi pokok robusta. Alamak, bunyi burung. Kuat gila. Okey, kita balik sekarang. Balik. Ada manggis. Walau ini rupa manggis, tapi manggis ni. Wah, manggis. Lain pula dah cari kopi jadi manggis. Mari kita try manggis ni. Tengok macam mana rupa dia. Ini manggis. Kalau korang coffee lover, jangan makan ni bersama dengan kopi. Jangan sekali cuba, benda ni bahaya. Nampak sedap kan? Dengan kopi jangan, tak sesuai dan boleh menyebabkan boleh masuk hospital weh. Jangan. Ni rupa pokok dia. Belakang rumah saya jugalah. Kita balik dulu. Ada lagi banyak. Nanti suruh anak kutip. Cameraman. Sementara menunggu air masak, kita bercerita tentang tongkat ali. Tongkat ali ni biasanya hidupnya orang cakap 10 tahun. Susah didapati di kawasan dataran cakap. Tapi biasanya terdapat di tepi-tepi gunung, lereng-lereng gunung, dekat atas gunung. Okey, sekarang kita tengok video mencari pokok tongkat ali. Okey guys, sekarang kita pergi tengok macam mana rupa pokok tongkat ali. Ini saya punya atuk tanam. Tengok tu bersusun sebelah pokok durian. Tu dia. Semuanya pokok tongkat ali. Nanti kita kenal kriteria dia. Ni.
Semua dia pokok tongkat ali ya. Ni anak dia. Pokok tongkat ali. Ada lagi kebun atas bukit pun ada dia punya. Sekarang kita tengok kriteria dia macam mana. Yang rendah-rendah lah. Ni banyak yang tinggi-tinggi ni semua tongkat ali. Semuanya tongkat ali. Di bawah pokok durian semua. Kita ambil yang rendah. Ni dia. Dia semacam dengan pokok kari tapi bukan. Kita tengok daun dia macam mana. Ni daun pokok tongkat ali. Dia lebih halus, kecil. Macam ni. Dia tak mudah koyak lah. Tengok. Kita konyok-konyok dia. Dia tetap tak koyak. Dia masih elok. Dia seakan-akan pokok kari. Tapi tidak. Dia punya batang ni merah. Semua pokok tongkat ali akan ada merah hujung dia. Tu dia. Okey guys. Sekarang ni kita pergi tengok dia punya akar dia pula. Ini akar dia kau tengok. Besar kan? Nak tarik dia ni. Ada cara dia tarik. Nanti kita tunjuk cara dia. Next siri akan datang. Ni pokok dia. Bukan pokok dia. Ini akar dia. Kau tengok. Oh ni minum memang padu lah. Tenaga power punya. Tenaga lelaki sejati. Tapi bukan untuk tu sajalah. Dia tenaga untuk kerja pun boleh. Apa pun boleh. Sesuai. Satu lagi, kalau kau minum kopi dengan tongkat ali, jangan makan manggis dan durian. Berbahaya guys. Kalau kau orang berani cuba, alamat ke alam lain. Okey, air pun dah mendidih lama. Okey dah, kita angkat ni. Nama dia daun buan. Kalau nak pakai, jangan pakai sebelah luar. Kita pakai sebelah dalam sebab lebih bersih. Sebelah luar ni dia menampung semua kotoran. Belakang ni elok. Dan kopi tongkat ali. Saya bukan disponsor untuk kopi tongkat ali. Tapi saya peminat kopi tongkat ali. Apa jenis kopi tongkat ali sekalipun. Kita konyok dulu supaya senang. Tadi kita kacau bagi. Padu. Kopi tongkat ali dan ubi bakar. Kita belum. Wah, nikmat. Ubi kayu, kopi tongkat ali. Cameraman dia tak boleh minum kopi. Cameraman tak boleh minum kopi. Nah, ni air kotak. Bolehkah cameraman minum air kotak? Boleh. Okey. Ambil santai cameraman kan. Sedap. Mantap. Nanti kita balik rumah. Rumah belakang je. Ni dia punya. Kita bawa balik. Nak.
Okey dah, jom kita balik.